Kuil ganggu akses ke hospital tak boleh dikompromi. Libatkan nyawa orang ramai. PAS. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Akses ke hospital, khususnya bagi kes kecemasan tidak boleh sama sekali dikompromi kerana ia melibatkan keselamatan dan nyawa orang ramai. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari berkata, perkembangan yang berlaku di sekitar sebuah kuil berhampiran Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang, kini menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan masyarakat setempat serta pengguna hospital. Menurutnya, perhimpunan yang berlaku di kawasan itu dilaporkan telah menyebabkan kesesakan serta gangguan pada laluan utama menuju ke hospital termasuk laluan yang digunakan pesakit kecemasan, pelawat dan kaki tangan perubatan. Akses kepada hospital, khususnya bagi kes kecemasan, tidak boleh sama sekali dikompromi kerana ia melibatkan keselamatan dan nyawa orang ramai, katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Ahad. Dalam situasi melibatkan kawasan kritikal seperti hospital, sebarang aktiviti yang menjejaskan kelancaran akses bukan sahaja tidak wajar malah berpotensi menjejaskan keselamatan dan nyawa pesakit yang memerlukan rawatan segera. Ujarnya, setiap pembinaan rumah ibadat perlu mematuhi kerangka undang-undang yang sedia ada. Dalam kes yang melibatkan kawasan sensitif seperti hospital, pendekatan yang lebih bertanggungjawab perlu diambil melalui dialog yang matang serta pertimbangan sewajarnya, termasuk kemungkinan pemindahan ke lokasi yang lebih sesuai, tegas Ahmad Fadli. Semakan menyeluruh wajib dilakukan terhadap semua binaan yang dibina tanpa kelulusan sekaligus memastikan penguatkuasaan undang-undang berjalan secara konsisten dan tanpa pilih kasih, katanya lagi.